Assalamualaikum dan salam trader semua. Terima kasih sebab sudi join malam ni. Okey, hari ni kita akan kupas satu masalah yang jujur cakap kebanyakan trader hadapi. Dan saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak atasi masalah ni dengan satu strategi yang sangat-sangat berkesan. Okey, saya nak tanya satu soalan, cuba jawab dalam hati. Berapa ramai kat sini yang selalu sangat entry awal, lepas tu terpaksa tengok market tu bergerak ikut arah yang kita dah ramal, tapi tanpa kita? Kita dah terkeluar awal ataupun tak dapat masuk dengan betul. Sakit hati kan? Tapi dengar sini baik-baik. Ini bukan sebab anda tak pandai trade. Bukan. Ia sebenarnya cuma masalah kesabaran. Kita semua terperangkap dalam satu perangkap psikologi yang sama, iaitu kita tak cukup sabar untuk tunggu the perfect entry. Baik, jom kita fahamkan dulu dua jenis mindset dalam trading. Cuba fikir sekejap, adakah anda ni seorang machine gunner yang tembak merata-rata ataupun seorang sniper yang penuh disiplin? Tengok perbezaan ni. Pedagang biasa atau machine gunner, dia sentiasa kejar market. Nampak je candle hijau, dia terus tekan buy. Nampak candle merah, terus tekan sell. Hasilnya, memang sangat-sangat stres dan emosi jadi tak stabil. Tapi, pedagang sniper ni lain. Dia tenang, dia relax, dia tak kejar market. Sebaliknya, dia sabar tunggu market datang dekat dia, dekat zone yang dia dah tandakan. Dan inilah ayat kuncinya. Tolong ingat ayat ni. Trader biasa kejar market, sniper tunggu market datang. Perubahan cara fikir ni adalah langkah pertama dan yang paling penting sekali untuk anda kuasai. Okey, sekarang kita dah faham mindset dia. Jadi, macam mana nak buat? Inilah penyelesaiannya. Satu rangka kerja yang ada 3 langkah je. Sangat mudah untuk sesiapa pun belajar dan amalkan untuk jadi seorang sniper. Semuanya berbalik pada 3 benda ni. Prosesnya sangat jelas dan logik dan semuanya tentang kesabaran. Nombor 1, tunggu structure. Nombor 2, tunggu zone. Dan nombor 3, tunggu pengesahan. Jom kita bedah satu persatu. Langkah pertama, paling asas. Sebelum kita fikir nak entry pun, kita kena tahu dulu market ni nak pergi mana. Adakah market tengah buat higher highs dan higher lows yang menunjukkan trend menaik atau dia tengah buat lower highs dan lower lows untuk trend menurun. Simple je, jangan lawan arus. Ikut je trend ke barang kalian untuk menang tu lebih tinggi. Langkah kedua, tunggu zone. Macam saya cakap tadi, sniper tak tembak merata-rata. Dia target zon-zon tertentu je. Dalam trading, zon-zon ni adalah kawasan penting macam support dan resistance, zone supply and demand ataupun kawasan break dan retest. Inilah tempat-tempat di mana kita nak tunggu peluang kita. Dan langkah terakhir, pengesahan atau confirmation. Walaupun harga dah sampai dekat zon kita, kita kena sabar sikit lagi. Kita perlukan isyarat yang jelas dari market yang dia dah sedia untuk bertindak. Isyarat ni boleh jadi macam rejection candle yang kuat atau corak engulfing ataupun ada lonjakan momentum tiba-tiba. Inilah lampu hijau kita untuk bertindak. Jadi inilah peraturannya. Peraturan ni tak boleh runding langsung. Kalau salah satu dari 3 benda ni, struktur, zone dan pengesahan, tak ada, maka jawapannya mudah. Tiada entry. Titik. Disiplin adalah kunci utama. Okey, kita dah tahu bila nak masuk. Sekarang kita masuk bahagian paling penting dalam mana-mana strategi. Macam mana kita nak pastikan kita boleh bertahan lama dalam market. Ini bukan setakat nak dapat entry cantik, tapi macam mana kita nak protect account kita. Nampak nombor ni? 1:3. Ini adalah target minimum kita untuk setiap trade. Cuba fikir macam ni. Untuk setiap RM1 yang kita risikokan, kita sasar untuk dapat balik sekurang-kurangnya RM3. So, ini dia peraturannya. Pertama, jangan sekali-kali risikokan lebih dari 1-2% dari modal anda untuk satu trade. Kedua, guna stop loss yang kecil tapi logik, bukan letak main-main. Dan ketiga, sasarkan take profit sekurang-kurangnya 1:2 atau lagi bagus 1:3. Dan jadual ni tunjukkan betapa powernya konsep ni. Bayangkan anda rugi 2 kali berturut-turut, setiap kali rugi $10, total rugi dah $20. Tapi pada trade yang ketiga, anda menang dengan ganjaran 1, 2, 3. Maknanya anda untung $30. Tolak rugi tadi, anda masih ada untung bersih $10. Nampak tak? Anda tak perlu menang sentiasa untuk buat duit. Inilah falsafah dia. Cuba hayati ayat ni betul-betul. Seorang trader boleh survive bukan sebab dia banyak menang, tapi sebab bila dia rugi sikit je. Baiklah, jom kita bungkus semua yang kita dah belajar ni dan jadikan ia satu pelan tindakan yang ringkas dan jelas untuk anda ikut lepas ni. Ini dia plan anda.
3 benda je. Saya ulang sekali lagi. Pertama, tunggu struktur. Kedua, tunggu zon. Dan ketiga, tunggu pengesahan. 3 langkah ni je kompas anda dalam market. Ingat ya, trading ni bukan perlumbaan. Ramai orang ingat kena cepat, kena pantas baru boleh berjaya. Tak betul. Sebenarnya, sniper entry ni bukan pasal kelajuan, tapi pasal ketepatan. Dan ini mungkin perkara paling susah untuk dibuat. Untuk ada disiplin dan sabar sampai ke tahap kita tak buat apa-apa bila syarat tak cukup. Sebab kadang-kadang trade yang terbaik adalah trade yang kita tak masuk langsung. Jadi, cuba bayangkan sekejap, kalau anda betul-betul boleh kuasai kesabaran dan hanya tunggu setup ni muncul, apa agaknya yang akan berubah? Senang je, kerugian anda akan berkurang, stres anda akan turun dan yang paling penting, hasil trading anda akan jadi jauh lebih konsisten. Dan saya nak tutup perkongsian malam ni dengan ayat ni. Trader yang betul-betul berjaya dalam jangka masa panjang bukanlah yang paling laju tekan butang buy atau sell. Tapi mereka adalah yang paling sabar menunggu peluang terbaik datang pada mereka. Jadilah sniper, bukan machine gunner.